China dulu mungkin ada seorang je hokor, tapi sekarang mereka ada beribu orang macam hokor. Dalam bentuk Jack Ma dengan Alibaba, Allen Zhong WeChat, Ren Zhengfei Huawei, Ma Huateng Tencent, Xiaomi, BYD, DeepSeek, dan beribu dragon-dragon baru yang duk beranak setiap hari. Sampai Apple sebagai syarikat terkaya dunia pun admit mereka boleh lingkup kalau tak ada industri manufacturing dan skill craftsmanship daripada China. Dan kita pun tahulah yang manufacturing China nak sampai ke level ni bukan setahun dua punya effort, tapi dah 3 ke 400 tahun duk bertukar. Yang mungkin start dengan kopi barang orang je, tapi bila teknologi transfer cycle tu lengkap, mereka dah boleh buat dan produce barang mereka sendiri dengan syarat mau belajar ilmu baru. Cuma kita mungkin mustahil nak jadi manufacturing giant macam China, tapi at least kita boleh tiru cara mereka move on daripada romantism sejarah yang berlebih-lebih, hidup pada realiti semasa, dan start akui kekurangan dan kekuatan kita yang berlaku pada masa lampau. So mereka boleh start belajar ilmu-ilmu inovasi baru walaupun ilmu tu mai daripada musuh utama mereka, US. Dan China ajak kita untuk maju dan tidak ditindas. Kita kena jadi bangsa pencipta, bukan saja bangsa pengguna.